Terletak di tengah-tengah negeri Pahang, Jerantut terkenal sebagai pintu masuk ke taman negara dan kaya dengan pelbagai warisan budaya yang masih dikekalkan hingga kini. Budaya masyarakat Jerantut mencerminkan kehidupan yang sederhana tetapi kaya dengan nilai tradisi. Ia terselah melalui bahasa, makanan dan cara hidup mereka. Dialek Jerantut ialah lambang identiti masyarakat di sini. Sebutan dan perkataannya mungkin berbeza, tetapi di situlah tersimpan keunikan dan keakraban penduduknya. Kerja kita lah, ini kita dapat dewan ni. Kita mohon 2023, 2024 dia dah buat dah, bulan 12. Jadi kita boleh fokus pembangunan kawasan ni, minta jalan apa semua tu. Depan tu ada jalan baru buat dah. Masuk dalam tu jalan tak. Jerantut juga terkenal dengan masakan tradisionalnya. Gulai tempoyak dan gulai asam rum bukan sekadar juadah, tetapi ia juga merupakan simbol kasih sayang dan warisan turun-temurun. Ada tupaku, sodi jagung, terung telunjuk. Ni ikan patik. Ni ikan guai. Ikan guai. Ada belimbing buluh dengan keladi lambu. Masak lemak. Ni ikan baung. Ikan baung dengan belimbing keladi. Sayur rampai nama dia, gulai ego. Campur macam-macam campur. Pisang ada, ubi ada, terung telunjuk, jagung, paku. Benda lagi ni. Kangkung. Terung ada 2-3 jenis terung. Keladi. Macam-macam ada. Selain bahasa dan makanan, Jerantut turut menyimpan kisah sejarah yang menarik. Gua Kota Gelanggi menjadi saksi biru kepada sejarah purba. Di sinilah tersimpan kisah legenda dan peninggalan manusia zaman dahulu yang menjadikan Jerantut kaya dengan nilai warisan. Selain sejarahnya, kehidupan masyarakat Jerantut juga tidak dapat dipisahkan daripada Sungai Pahang yang mengalir tenang. Sungai Pahang menjadi nadi kehidupan penduduk Jerantut. Aktiviti menangkap ikan bukan sahaja sumber rezeki, tetapi ia juga tradisi turun-temurun yang masih diteruskan sehingga kini. Keseluruhan warisan budaya di Jerantut telah mencerminkan keunikan dan kekayaan identiti masyarakatnya. Setiap satu menjadi bukti bahawa warisan budaya tempatan masih hidup dan perlu terus dipelihara agar tidak lenyap ditelan arus kemodenan. Budaya inilah yang membentuk jati diri masyarakat Jerantut dan menjadi kebanggaan negeri Pahang.